kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita. Cuba kita tengok bagaimana bentuk penyelesaian. Tuan, Ya. saya ada satu soalan daripada kenyataan yang seperti ini. Kenyataannya begini, umat Islam tidak dihalang, malah dibolehkan menghulurkan bantuan untuk memperbaiki gereja dan biara pegawai Kristian, dan perbuatan demikian tidak dihukum secara menyeluruh, telah menggelincirkan akidah Islam. Itu nak penjelasan. Okey, jadi soalan gimana? Satu soalan cantik Pak. Soalan kita kena perhati dengan cara yang baik. Ya. Umat Islam dalam hal membantu orang yang bukan Islam. Okey. Ada bantuan yang dibenarkan, ada bantuan yang tidak dibenarkan. Islam membahagikan orang bukan Islam, orang kafir kepada wujud kategori, ya, berwujud kategorinya. Satu, orang kafir yang dipanggil kafir zimmi. Kafir zimmi adalah kafir yang duduk di dalam negara Islam, patuh kepada peraturan negara Islam. Okey, kafir zimmi itu tidak boleh disakiti dan berhak mendapat layanan kerakyatan. Kalau masjid dapat peruntukan, gereja ataupun biara pun mendapat peruntukan. Kalau masjid boleh mendapat tapak, orang Islam dia dapat tapak tanah untuk buat masjid, maka orang zimmi juga boleh mendapat tapak yang berlaku di zaman sahabat-sahabat dan khalifah-khalifah selepas daripada itu Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita kata kafir musta'man, orang kafir yang meminta perjanjian, yang meminta perlindungan, keamanan daripada kekuasaan Islam. Yang itu pun kita tidak boleh menyakitinya dan kita nak melindunginya, tuan-tuan. Walaupun yang dilindungi itu barangkali berhala gereja ataupun biara, tuan-tuan. Ya? Kita terima sebagai musta'man, dia musta'man. Kita tidak boleh ada orang kita, umat Islam yang merosakkan gereja, hendaklah dihukum. Kafir yang memohon keamanan dari negara Islam. Yang ketiga, kafir mu'ahad. Ya. Kafir mu'ahad adalah kafir yang ada perjanjian dengan negara Islam. Taraf kekuatan lebih tinggi daripada musta'man. Musta'man ini menjadi kelompok masyarakat kampung kafir ataupun kita kata kabilah kafir. Mu'ahad lebih besar bagi ada negara ataupun negeri sendiri. Bila ada perjanjian dengan negara Islam, hendaklah menjaga perkara-perkara yang dipersetujui, tuan-tuan. Itu kafir mu'ahad. Yang berapa? Yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan. Okey, kafir mustajab. Kafir yang datang memohon suaka politik daripada negara Islam. Yang sebut dalam Al-Quran, Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amanahu. Kau datang walaupun seorang orang kafir, walaupun musyrik, bukan ahli kitab, musyrik, tu tak percaya Tuhan atau percaya Tuhan yang lain, tuan-tuan, memohon suaka politik dari mereka, maka berikan. Allah sebut dengan kalimah yang dipanggil
satu kepahaman bawa sampai ke tempat yang aman bagi mereka. Okey, nak bawa kos, tuan-tuan. Nak bawa itu kos. Mesti sekarang kos perjalanan, kos makanan sampai ke tempat baru. Dia tak ada pun, kita nak kena sewa tanah untuk dia, tuan-tuan. Tinggalkan sedikit bekalan sebagai modal untuk dia memulakan kehidupan baru. Dan dia perlu tempat untuk nak sembahyang dia, gereja, kepula, tuan-tuan. Semua perlu koskan. Okey, kita kira semua siap, tuan-tuan. Kira-kira siap semua ni. Kelompok ni datang 30 orang dengan gereja punya satu dengan semua tu, kira-kira 130,000 misalnya, siap dengan satu perkakas pembantu, jentera pembantu, bajakan misalnya nak mulakan kehidupan baru, sewa tanah semua. Kita kata 150,000 misalnya, 150,000 tu, tuan-tuan. Okey, kita boleh ambil di mana-mana. Hari Jumaat boleh bangkit. Tuan-tuan, kita nak bantu kawan kita ni gini. Ada orang tanya, baik, dia tu Islam ke tak? Dia tu kafir. Sebut kafir, siapa pun tak bayar. Kosong. Dalam tu belakang tak ada siapa bayar. Okey, kita pun tak nak hantar. Cari orang kaya Islam. Cari seorang Tan Sri ni, Tun ni, tuan-tuan, Datuk ni. Islam ke kafir? Soalan dia. Kafir. Saya tak bagi. Siapa pun tak bagi, tuan-tuan. Kesudahnya nak apa? Ambil duit zakat pula. Ambil duit zakat. Sebab itu disuruh oleh Allah. Ambil duit Allah. Thum'ablihu ma'malahu. Allah suruh ambil dia. Asy-Syaukani menyebutkan duit zakat itu boleh dipakai fi sabilillah, itu bermaksud ala wujuhil khairi, di atas bentuk-bentuk kebaikan. Jadi bawa ambil dah ambil zakat. Betul. Bawa kafir. Siap dengan satu gereja kecil pula, tuan-tuan. Dapat pahala semua? Tak dapat pula. Allah suruh. Thum'ablihu ma'malahu. Allah suruh, tuan-tuan. Okey, sampai tempat dia. Itu yang kedua. Yang keempat. Yang kelima, tuan-tuan. Kafir musallam. Kafir tempat orang Islam menumpang. Dia orang kafir numpang, dia orang Islam numpang. Macam kerajaan Habsyah, di mana 83 orang sahabat-sahabat Nabi berlindung dengan kerajaan Habsyah. Kerajaan itu kerajaan tidak Islam, tetapi tidak boleh, tuan-tuan. Tempat yang umat Islam berlindung, kita juga tidak boleh menyakiti mereka, tuan-tuan. Kena buat baik-baik mereka. Yang kelima. Yang keenam, kafirah ahliyah. Kafirah ahliyah. Apa maksud kafirah ahliyah? Orang perempuan ahli kitab berkahwin dengan orang Islam, suaminya tu imam masjid, isterinya seorang ahli kitab. Suaminya petang keluar masjid dan imam, isterinya keluar ke gereja. Suami kena hantar sampai ke gereja, undur kereta, baru pergi ke masjid. Suami sudah jadi imam, sudah selesai kerja di masjid, isteri dia SMS, dia start kereta pergi ambil isteri gereja, bawa balik rumah. Perkataan keperluan dia nak ke gereja, suami tanggung. Bukan mana tak dapat mana, termasuk nafkah yang perlu diberikan oleh suami kepada isteri. Itu yang kedua, yang benar. Yang ketujuh, kafir tadi bahaya hukum perang. Sebab itulah Islam, tuan-tuan, kalau kita laksanakan Islam yang sebenar, orang kafir berhubung nak masuk Islam. Sebab kebaikan yang diperolehi daripada Islam melebihi kebaikan yang mereka sendiri dapat
kafir mereka mesti tobat. Tetapi malah tobat orang Islam itu tidak membuat kajian dan pegangan yang tepat sehingga Islam menjadi suatu tajuk kita bermusuh dengan orang kafir. Sebab itulah di zaman dahulu, kalau orang kafir duduk dengan Islam, tak lama, walaupun dia mati sebagai seorang penjajah, dia akan masuk Islam. Tapi dalam negara kita, orang kafir tak boleh kawan dengan orang Islam. Kalau kawan juga, orang Islam jadi kafir. Balik. Jadi, urusan Islam dia orang kafir tidak mendapat apa yang dimaksudkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak mengutuskan kamu kecuali untuk mendapat rahmat dari Allah. Orang kafir tak dapat berdoa. Jadi bantu boleh, bukan keluar asalnya. Ada tahu? Ya, atas nama apa? Atas nama keagungan Islam. Bantu itu atas nama keagungan Islam. Atas nama imam kita. Itu Islam. Tak lama, cari orang yang bagi Islam. Itu kita nampak. Ya? Itu kebaikan rahmat Islam. Kita lihat lagi. Ada lagi? Ya. Spray istirahat sikit. Untuk air naik. Okey. Spray untuk boleh tak? Boleh. Air mana? Boleh. Tisu ni. Cuba. Okey, dah okey. Okey, pasal pertama. Okey, dulu. Satu. Okey dah? Untuk pasal kedua tak apa. Ya? Betul-betul. Ya. Pasal pertama celuk sekali, okey tangan. Celuk sekali. Okey, Mustafa. Ambil yang lain. Celuk. Okey. Itu pasal yang pertama. Pasal kedua. Ambil isi bambu. Celuk. Mana tu? Satu. Dua. Ini tak? Ya? Sebab air pasal kedua tidak mustahab dalam bahasa kita Syafi'i. Bahasa Syafi'i kita apa? Pasal yang kedua tidak menjadi mustahab. Pasal ketiga tidak menjadi mustahab. Okey. Ada lagi. Mana sampai yang itu juga. Jadi sebab pada sapuan kaki kena cuba lagi. Yang lain. Satu lagi. Untuk pasal kedua, ketiga, cukup. Kaki. Apa ya? Spray tisu. Boleh soalan. Ada boleh tak? Okey, kita ambil air sembahyang di rumah. Okey, ambil air sembahyang di rumah. Niat di rumah. Basuh muka di rumah. Basuh tangan di rumah. Sapu kepala di rumah. Basuh kaki di masjid. Boleh ke tak? Di Mekah boleh. Yang masjid kan? Okey. Ya. Sahabat kita dulu. Boleh? Ayah.
ambil kita kata angkai atau peraturan kerana ambil kaya juga di mana angkai sepanjang tempoh pemerhatian yang kemudian hukum dan juga boleh makan, tidak ada masalah. Cuma hendaklah dikarantinkan proses ayam penelitian. Proses yang masalah panjangkan penelitian. Dalam masa penelitian itu hendaklah diimpahkan barang yang masuk. Nanti soalan. Lah soalan kedua. Pencerahan ucapan yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kita. Apa pandangan dalam Islam Allah? Dia sebenarnya yang telah berkaitan Al-Quran, ayat Al-Quran, fa ini tadaitu fa bima yuha ila rabbi qul in daratu ya qul in daratu fa inna ma adillu ala nafsi wa in tadaitu fa bima yuha ila rabbi ya qul in daratu fa inna ma adillu ala nafsi wa in tadaitu fa bima yuha ila rabbi. Bagaimana dia kata? Katakanlah, in daratu, sekiranya aku sesat, in daratu fa inna ma adillu ala nafsi, maka sesungguhnya akulah yang menyesatkan diri aku itu. Wa in tadaitu, dan sekiranya aku mendapat petunjuk, fa bima yuha ila rabbi, itu adalah barang yang diwahyukan oleh Allah kepada aku. Itu ayat kita Al-Quran. Di ayat itulah para tuan guru menyebutkan apa yang salah menurut saya, apa yang baik daripada Allah. Sebab nafsu manusia mengajak kepada kesalahan dan dosa. Allah menyuruh kepada kebaikan dan taat Allah. Terkadang pada umat Islam gagal membezakan di antara sebab dan juga di antara keinginan. Bila kita ada buat jahat, itu Allah izin, bukan Allah tengok, bukan Allah suruh. Jahat pun dalam kerangka takdir Allah, baik pun dalam kerangka takdir Allah. Tetapi dari segi kita kata usaha, ikhtiar, suruhan, maka kita kata Allah menyuruh kepada yang baik, nafsu yang mengajak kepada yang tidak baik. Maka kesalahan itu tidak pernah disuruh oleh Allah. Kesalahan, dosa, maksiat tidak pernah disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyuruh tentang baik, ma'ruf, tinggal yang tak baik, buat yang baik. Tetapi seringkali manusia seringkali gagal untuk kita mengelak daripada perintah syaitan dan nafsu diri sendiri yang menyebabkan dia melakukan perbuatan tersebut. Jadi bagaimana itu? Lahirlah perkataan apa-apa yang baik daripada Allah. Kemudian qul in daratu fa inna ma adillu ala nafsi wa in tadaitu fa bima yuha ila rabbi, dan apa
dah musibah. والحمد لله